Tahu tak, perubahan kecil dalam lifestyle kita mampu bukan saja kurangkan risiko PCOS tetapi boleh tingkatkan kejayaan rawatan kesuburan kita. You all semua mesti tahu kan, dengan gaya hidup yang sihat, dia boleh tingkatkan peratus kejayaan untuk berjaya mengandung. Ini termasuklah mempunyai berat badan yang sihat, makan makanan yang sihat, tidur yang cukup, bersenam, tidak merokok, tidak vape, jangan ambil alkohol ataupun apa-apa jamu yang boleh mengganggu kitaran haid. So dengan simple perubahan yang positif, kita boleh tingkatkan peluang untuk kita mengandung. Selain pada tu, anda juga kena kerap bersama 2-3 kali seminggu. Tak boleh bersama sehari sekali dalam masa sebulan, tak cukup. Tak boleh bersama masa waktu subuh je. Bersama dengan lebih kerap. Bagi mereka yang tertisi, doktor puaslah cari-cari, rupanya diorang tak bersama. Bersama sebulan sekali, tak cukup. Kalau lebih pun tak apa. Ada juga couple tu dah amalkan gaya hidup yang sihat, makan-makan yang super clean, tak merokok, tak vape, cukup tidur, cukup senam, tapi belum ada rezeki. Kalau macam tu, jom apa lagi datang cek isteri, cek suami, dan daripada situ kita mulakan rawatan. Jangan tunggu lama-lama sebab kita takut ada masalah lain pula yang datang. So apa lagi? Jom datang ke Sofia Bangi.